Okay, so kita start dengan Faiz dulu. Congratulations, you got the last one. 1,000! Ani ni baru last Sorry, reverse balik, start balik. Rotan mana? 1,000 Ani! Anyway, thanks for your contribution. 1,000. Go to Faiz. Second last. 1,000. Thank to Faiz. And then goes to CK. CK, thanks for your contribution. 4,000. And then goes to Sun Kai. 1,000. Okay, thanks for your contribution also. And the second runner-up goes to Jen. Our Rookie Award and January top sales go to Zed! Ini cantik! Confirm lah. Confirm nak? Tengok dalam baru confirm lah. Wah, shopping voucher! Okay, hari ini kita nak pas kasih dia gift voucher. Mariza. Bau dulu. Selamat Hari Raya. You can spend for your raya. Brother Zam, tahniah. Dah jadi top sale untuk bulan 1 2026. Pembuka tahun yang sangat indah Apa perasaan dapat top sale? Kita tentu sekali lah happy lah. Alhamdulillah, rezeki anak-anak, rezeki orang rumah kan. Hari tu lucky draw dapat voucher Memang kena sangat lah voucher kan. Betul. So kita busy body sikit tanya-tanya kan. Nak beli untuk apa voucher tu bang? Sebenarnya yang merancang tu bukan diri sendiri, yang merancang tu orang rumah. Kita selaku lelaki ni kita menghormati. Reward kita kongsi bersama dengan family kan. Baik, bagus. Tapi kat sini pun MC kita family juga bang. Betul. Kita pun family juga. Jadi voucher boleh bagi dua. Adalah bang gurau je Okey, tak ada masalah. Macam mana biasa kalau top sale ni dia mesti ada teknik ataupun rahsia dia. Macam mana dia berkomunikasi dengan customer kan. Kita kerja sebagai salesman ni, orang ada soalan kita jawab sebaiknya lah. Itu je lah. Kita tolong orang lah. Tolong kata kalau customer dia nak apa sebenarnya, dia nak gate yang cantik kan. Kita tolong lah dapatkan gate dia yang cantik, yang sempurna, berkualiti. Itu je lah kita punya target lah. Alright, terima kasih. Sama-sama.